Pernah tengok langit malam? Nampak banyak titik terang dan tertanya, yang mana satu planet, yang mana satu bintang? Ramai orang fikir semua cahaya kat langit tu bintang. Tapi sebenarnya, planet dan bintang tu dua benda yang sangat berbeza. Bintang ialah berbola gas gergasi, macam matahari. Ia terbakar sendiri, hasilkan tenaga dan pancarkan cahaya ke seluruh angkasa. Ia ibarat lampu suluh dalam gelap. Planet pula tak ada cahaya sendiri. Dia cuma pantulkan cahaya dari bintang. Contohnya, Venus, dia nampak terang kat langit, tapi tu semua adalah cahaya matahari yang dipantulkan balik. Bintang biasanya berkelip sebab cahaya bintang tu terganggu masa melalui atmosfera bumi. Planet pula nampak lebih stabil dan terang sahaja. So kalau satu cahaya nampak steady, mungkin tu planet. Kalau berkelip-kelip, besar kemungkinan itu bintang. Okey, fikir ni, planet yang terang kat langit tu bukan sebab dia bercahaya, tapi sebab dia pinjam cahaya dari bintang lain. Contohnya macam cermin lah tuan-puan. Apabila dihalakan lampu suluh, cahaya lampu suluh itu akan memantul semula. Sekarang dah tahu kan? Okey, kalau nak lagi konten sains yang menarik, tekan follow. Sparkles.